Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib hari ini meraihkan kejayaan warga Darul Ilmi yang menamatkan pengajian selama 2 tahun dalam Majlis Graduasi Darul Ilmi Mawib, sekaligus mengiktiraf komitmen berterusan institusi itu dalam memperkasa pendidikan Islam khususnya dalam kalangan warga emas. Dalam majlis berkenaan, para graduan diraihkan atas kesungguhan dan pengorbanan mereka menuntut ilmu yang disifatkan sebagai pelaburan berharga dalam pembentukan jati diri, penghayatan agama serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sistem pembelajaran di pusat pengajian Darul Ilmi telah disusun secara sistematik menggunakan kitab-kitab agama yang masyhur dan muktabar, di mana semua penghuni akan mendapat satu set kitab ilmu yang lengkap bersandarkan kepada sumber-sumber yang sahih. Konsep pengajian di Darul Ilmi memberi fokus kepada penguasaan asas-asas ilmu Islam dan pelaksanaan program-program kemasyarakatan yang diadakan secara berkala di Darul Ilmi dan lokasi-lokasi luar. Cuma saya merancanglah apa yang perlu saya buat lepas ni. Antaranya nak sambung belajar, mana-mana kelas yang saya pernah hadiri dulu saya akan sambung balik. Maknanya tak nak bagi kosong lah, sebab kita kosong nanti macam putus kan. Jadi saya tak nak benda tu putus. Saya akan cari balik kelas-kelas lama saya akan sambung balik. Alhamdulillah, especially saya suka Quran, Tauhid, Fiqh, bagus. Sebab apa, dulu kadang kita ingat kita pandai, kita boleh baca, tapi bila datang sini rupanya banyak benda yang kita tak tahu. Jadinya dalam 2 tahun tu saya punya Quran makin improve lah. Ustaz-ustaz ni diajar memang sampai kita faham. Siapa-siapa yang nak mencari ilmu datang ke sini sebab dia punya pengajaran sangat bagus. Bagus sangat, makcik dapat banyak perkara lah. Sebab kita ada 8 subjek tu. Dalam 8 subjek tu ada pecahan lagi. So benda tu berlainan dan dibawa oleh ustaz-ustaz yang memang terbaik lah. Sebab banyak ilmu yang kita rasa kat luar kita dapat jarak tu jangan dengan ustaz-ustaz lah. Tapi dekat sini kita berdepan betul dengan ustaz kan. Jadi banyak dapat mana pencerahan dia lebih terang lah orang kata. Kita belanja dalam satu bangunan yang tak perlu jalan jauh pun. Di situlah kita solat, di situlah kita makan, di situ juga kelas. So kalau macam saya ada masalah sleep disc kan. Jadi saya tak perlu nak bawa kereta keluar lagi. Nak berjalan tak payah. Kita turun tangga bawa bilik je dah ada kelas. Majlis Graduasi Darul Ilmi Mawib ini turut menandakan perasmian rasmi program graduasi sekaligus menjadi simbol kejayaan warga emas dalam usaha menuntut ilmu sepanjang hayat.